Pendaftaran apps ini murah saja dan mudah saja. Tak perlu bayar tuan-puan. Siapa yang nak jual emas pun boleh hubungi saya, isi pendaftaran kat bawah ini untuk saya guide pendaftaran. Kerana untuk mendaftar akaun emas Public Gold kena melalui dealer dan saya adalah master dealer di Public Gold. Saya boleh tolong registerkan untuk tuan-puan, dewasa dan anak-anak pun boleh. Untuk pendaftaran anak-anak kita boleh buka junior account, untuk dewasa kita boleh buka adult account percuma, tak perlu bayar. Okey? Dan saya akan membimbing tuan-puan perjalanan menabung emas daripada A to Z. Daripada hari pertama tuan-puan mendaftar sampailah tuan-puan ada app, sampailah tuan-puan dah mula tabungan pertama dan tuan-puan dah dapat PG code, kemudian saya akan guide cara keluar, cara fizikalkan, cara menabung dan sebagainya. Okey? Alright. Jadi, bila kita dah faham tentang manfaat dan kita dah faham syarikat, maka kita lebih yakin. Tak adalah kita pergi beli syarikat daripada mungkin syarikat yang macam cendawan baru naik, lepas tu nanti takut tak dapat emas. Okay? Jadi, kita kena yakin dengan syarikat dulu. Apakah yang akan mendapat manfaat dengan simpanan emas? Jadi, kalau anda bekerja dah bertahun-tahun tapi simpanan masih tak ada, maka emas ini adalah sebagai penyelamat anda untuk membuat tabungan. Kalau tuan-puan mungkin dah kerja lebih daripada 3 tahun, 5 tahun, dah kerja, belum ada tabungan, mungkin tuan-puan kena belajar simpan emas. Dah kerja lama tapi tak ada tabungan, buat sesuatu. Kalau tidak, nanti kita buang masa. Ada tak anak-anak muda yang mungkin baru nak berumah tangga, baru bertunang, berhajat, nak berkahwin. Dalam masa 2 tahun, dalam masa 5 tahun, kita berhajatkan untuk sesuatu impian yang besar. Yang mana setiap impian kita memerlukan duit. Setiap impian kita memerlukan kita ada kewangan untuk kita melaksanakan impian kita. Nak berkahwin, duit tak cukup, maka tuan-puan orang yang sesuai untuk menyimpan emas. Nak beli rumah, ada tak yang belum simpan cukup lagi dana untuk deposit rumah, maka boleh simpan dalam bentuk aset emas. Ada tak lagi mungkin siapa yang dah simpan lama tapi dividen yang dapat makin lama macam sikit saja. Harga emas turun lagi, terus menabung walaupun sikit. Teruskan menabung dan tambah gram. Harga emas tengah rendah. Sebab kita akan dapat beli emas dengan harga yang diskaun. Jadi ambil peluang. Daftar hari ini percuma saja, mulakan tabungan. Kalau ada bajet 627 boleh dapat 1 gram. Kalau tidak dengan RM100 pun dah boleh mula. Okey.